pondaku, si ikan kaloi. Timbullah ponda, timbullah tunjukkan diri. Izinkan hamba merayu ibu. Wahai bonda, ibu kandungku. Pernah tak dengar lagu ini? Lagu ini bukan sekadar nyanyian biasa, tetapi luahan rindu seorang anak yang kehilangan kasih sayang ibunya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati barisan hakim yang teguh integritinya, saksama pertimbangannya, guru-guru dan rakan sekalian. Nama diberi Rabiatul Adawiyah binti Abu Samah berusia 12 tahun. Saya merupakan anak didik Sekolah Rendah Arab Jaim Al-Faizin yang terletak di Alor Gajah Melaka. Hari ini saya akan mengupas dengan terperinci tentang sebuah buku yang amat menarik dan bermakna. Buku berjudul Mimpi Si Ikan Kaloi ini ialah hasil garapan sastrawan negara kita Siti Zainul Ismail. Buku cerita yang dipersembahkan dalam bentuk puisi ini mempunyai 20 muka surat dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku ini bukan sekadar kisah dongeng klasik bawang putih dan bawang merah, tetapi sebuah naskah tentang ketabahan jiwa, keadilan dan makna kasih sayang yang sejati. Kisahnya bermula dengan watak protagonis bawang putih digambarkan sebagai seorang yang sabar, lembut dan taat. Namun kekuatannya bukan pada fizikal, tapi pada ketahanan emosi dan akhlaknya. Sebaliknya, watak antagonis iaitu Mak Mandak dan Bawang Merah melambangkan sifat iri hati dan kekejaman tanpa empati. Persoalannya, mengapa mereka begitu kejam? Pada hemat saya, kerana mereka melihat kebaikan sebagai ancaman, bukan kekuatan. Konflik utama berlaku apabila satu-satunya sumber kasih sayang bawang putih iaitu ikan kaloi ditangkap dan dibunuh oleh bawang merah dan Mak Mandak. Di sinilah titik klimaks emosi cerita Mimpi Si Ikan Kaloi. Namun begitu, penulis membawa unsur magis melalui buaian pada pohon beringin, menjadi simbol bahawa harapan tetap tumbuh walaupun selepas kehilangan. Hadirin yang budiman, gaya bahasa yang digunakan oleh Siti Zainul Ismail bersifat puitis dan simbolik. Contohnya, ikan kaloi bukan sekadar watak, tetapi metafora kepada kasih ibu yang tidak pernah hilang. Selain itu, penggunaan unsur alam seperti pohon beringin memberi nilai falsafah bahawa kehidupan sentiasa berputar dari penderitaan kepada kebahagiaan. Walaupun cerita ini ringkas, ia membawa nilai klasik yang masih relevan hingga hari ini, iaitu tentang kemanusiaan dan keadilan sejagat. Apabila saya membaca buku ini, saya tidak hanya melihat kisah penderitaan, tetapi saya belajar bahawa kesabaran bukan tanda kelemahan, tetapi kekuatan dalaman. Kejahatan mungkin menang sementara, tetapi tidak selamanya. Dalam kehidupan hari ini, kita juga berhadapan dengan ketidakadilan, sama ada di sekolah, dalam persahabatan, bahkan dalam keluarga sendiri. Namun, cerita ini mengajar kita untuk tetap memilih jalan kebaikan, walaupun ianya sukar. Secara peribadi, saya memberikan buku ini 5 daripada 5 bintang kerana jalan ceritanya yang ringkas tetapi memberi kesan mendalam kepada jiwa pembaca. Saya sangat mengesyorkan buku ini kepada murid sekolah rendah seperti saya dan sesiapa sahaja yang ingin memahami nilai kesabaran dan nilai kasih sayang. Kesimpulannya, Mimpi Si Ikan Kaloi bukan sekadar cerita dongeng, tetapi sebuah karya yang mengangkat nilai ketabahan, keadilan dan kasih sayang yang sejati. Ingatlah, kebaikan mungkin lambat dibalas, tapi ia tidak akan pernah sia-sia. Sekian, terima kasih.